Kita orang saja area mana yang kita orang nak buat. Akan bayar RM1 je. Ya ke? Boleh. Tengok. Kita ada satu projek. Zolma ada buat satu projek. Deko RM1. Apa yang kita nak buat? Kita try approach penduduk dekat flat ni. Tengok dia nak tak kita dekokan rumah dia. Harga RM1. Kita deko satu wall panel je. Jom. Kak, saya nak interview sikit boleh? Orang sendiri? Okey, kita tanya akak ni. Okey kak, saya duduk sini kak. Boleh eh? Okey kak. Rumah kak ada tak deko-deko? Ada tampal wallpaper gitu je lah. Okey, Tapi gitu je dah lah. koyak. Okey. Akak nak tak kalau company saya offer akak dengan RM1 kita orang deko akak punya satu dinding. RM1 betul ke? Betul. Kita orang saja area mana yang kita orang nak buat. Akan bayar RM1 je. Ya ke? Boleh. Tengok. On tak on? On ke? Tak, okay, jom kita pergi melawat rumah Kak Rosita. Assalamualaikum. Kak Rosita buka lampu. Okay, jom. Ini rumah Kak Rosita kita. Sebelum ni dia buat design tampal stiker kat sini lah. Okay, sekarang kita nak start deko dinding akak ni. Nak tahu hasil macam mana? Tengok proses. Okay. Kalau boleh, next time kalau nak buat rumah, ni tips lah. Jangan pakai stiker. Dia murah, tapi dia kalau nak cabut, kalau yang quality punya, tenang tahu. Kalau tak, dia cari cara macam ni lah. Susah tau. Okey, sekarang stiker dah cabut dan kita nak check pula. Kita try lah siap dalam masa 2 jam. Tengok boleh dapat tak? Okay, let's go. Okay, before kita nak cat, make sure kita tampal dulu lubang-lubang. Otak nanti kan kita tak smooth. Okay, tampal-tampal dah siap. Kau tengok, kita dah siap tampal. Sekarang kita cat pula. Tips untuk rumah yang kecil, kalau boleh kurangkan warna yang meriah. Sebab apa? Dia akan nampak rumah tu jadi kecil. Warna main peranan tau. So nanti bila kau nak buat rumah apa semua, untuk rumah yang kecil boleh buat design yang minimalis macam kita orang nak buat ni. Dia ada reason kenapa kita pakai wainscoting, kita tak pakai fluted ke ataupun kita tak pakai UV board. Reasonnya kita nak bagi luas, bagi nampak permukaan rumah dia ni luas. Okay, stay tune. Sini. Tahu tak? Nampak kita pasang sesuatu yang ada lebih agam kan. So cantik. Kita pakai Silikon. okay, silikon ni 2 jenis. Satu yang untuk gelas punya, satu yang boleh cat ni. Cat yang macam ni. Tak ni, akrilik. Ni. So kita boleh tampal untuk ni hasil dia. Okay, ni yang kita dah seal. Yang atas tu belum lagi. Nampak? Kalau seal je cantik macam ni. Manis. Kak. Kak, macam mana kak? Rumah kak? Okey, cantik lah. Jauh beza lah dengan yang lama. Jauh beza lah. Kak punya perasaan sekarang? Gembira, happy. Memang kita adalah impian tu seorang perempuan kan. Rumahnya cantik. Rumah cantik macam ni. So bila dah cantik macam ni, untuk Raya Haji happy tak? Happy. Okey. Untuk hasil satu dunia akak ni, berapa upah dia kak? RM1 aja. RM1 je. Okey kak, saya terima kak. Okay, terima kasih kak. Jemput kita orang datang rumah kak. Nanti kalau rezeki kita orang datang lagi, okey? Ingat deko. Ingat Zolma. Yeah. Sampai sini saja. Kita tunggu episod yang akan datang. Rumah mana pula kita nak buat? Okey, let's go. Out.